adalah satu jenama skuter Itali yang dibuat oleh syarikat Piaggio. Nama Vespa ni bermaksud penyengat dalam bahasa Itali dan ia adalah hasil keazaman Enrico Piaggio yang mahu menghasilkan pengangkutan alternatif untuk orang ramai. Semenjak mula beroperasi, skuter jenama Vespa ni dikenali dengan badan keluli tertekan dan bercat yang menggabungkan penutup enjin yang selengkapnya, papan lantai yang lepeh dan reraut depan yang menonjol untuk perlindungan daripada angin ke dalam satu unit struktur. Yang elegan dengan nilai estetik klasik menjadikan Vespa sebagai skuter yang cukup istimewa dan dikenali ramai. Sehingga ke hari ini, motosikal klasik Vespa yang tidak lekang dek panas dan lapuk dek hujan ini masih meluncur laju di celah-celah kota dengan gaya dan nilainya yang tersendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak jumpa dengan pemilik bengkel Empire, Vespa Empire ni. Okey. Siapa? Abang lah? Oi, muda lagi orangnya. Boleh kita sembang-sembang sikit? Boleh. Boleh, asyik sikit bang. Abang asal mana bang? Saya daripada Pahang. Faham. Tapi tak di sini lah. Tak di sini. Okey lah. Bengkel Vespa Empire ni dah berapa tahun sebenarnya buat operasi? Kita bermula pada tahun 2009. 2009. Ini sekadar hobi, boleh saya jadikan sebagai saya punya ni lah, pekerjaan kan? Dan Hmm. asalnya macam mana boleh minat dalam Vespa ni? Banyak lagi motor yang ada sebenarnya kan? Okey, asal dia minat daripada sekolah lagi. So daripada situ beli buruk-buruk dan repair sendiri satu lah, belajar. Saya memang, terus terang saya cakap, saya tak ada basic untuk motor sebenarnya. Vespa ni lah yang mula saya belajar. Oh, mas tahun-tahun berapa yang abang punya Vespa pertama? Okey, tahun 2002 masa tu. 2002 Masa tu harga dia berapa sajalah nak Harga tahu tu saya kan? beli masa tu RM70 je. Ha? RM70. Sebab masa tu orang dah tak main sekejap masa tu. Okey. Masa tu so mana-mana kat kampung kita beli memang sangat murah. Sangat murah lah. Kadang ambil lah dek, buat semua rumah makcik kan. Macam tu je. Ya. Tapi sekarang dah jadi satu sangat klasik, motosikal sangat klasik bang Jadi masa dekat bengkel ni abang ada berapa ramai pekerja bang? Okey, saya ada 5 orang bekerja. Okey, 2 untuk pemasangan. So seorang lagi bagian enjin dan yang lain helper lah. Pergi Buka dia setiap hari lah. Bukanya setiap hari? Buka hari Ahad je kita tutup. Pukul 10 sampai pukul 8 malam untuk hari Senin ke Jumaat. Hari Sabtu pukul 10 sampai 6. Dan dengannya dekat sini bukan sahaja mengubah suai Vespa dan juga membaiki Vespa tapi juga dijual Vespa kat sini. Kita boleh jual. Depan tu semua tak dijual yang tu? Untuk depan semua ada owner. Okay. Kita punya package, pergi belakang, pilih motor, pilih colour, kita akan custom balik. Harga bermula RM9,000. On the road. Protect insurance semua kita provide sekali lah. Okey, ini antara motor yang ada yang tunggu queue dan ada yang untuk dijual. Okey, saya nak tanya soalan satu lagi. Tentang Vespa ni kan. Dia ada apa-apa kaitan dengan apa-apa fashion ke bang? Okey. Memang kita dulu kita tengok. Zaman dulu kalau mod style memang ada fashion. Skinhead memang ada dia masalah fashion. So tapi kebanyakannya sekarang ni ada setengah orang yang minat jadi follow by fashion. Kalau contoh kalau yang baru ni ada mod media tu kan, so kat situ orang tengok dia orang dress up dengan skuter orang, dengan penuh dengan lampu, dengan apa dia sebenarnya. Itu dia ada antara ni, maksudnya antara budaya diorang lah. Fashion dia bukan ataupun budaya dia bukan mod sajalah, ada lagi lah yang ni dekat Malaysia masih ramai lagi ke orang yang berfashion? Masih ramai lagi dia main Vespa dan fashion. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Nafis. Saya panggil Pakcik Nafis
Hafiz lah Okey. Pakcik Hafiz ni adalah di antara pelanggan tetap di bengkel Vespa Empire, betul Apa kepuasan yang ada pada Vespa berbanding dengan motor-motor lain sebenarnya? Sebenarnya Vespa ni bukan untuk kita untuk racing, untuk apa rumah. Tapi Vespa ni unik dia sebab kita untuk bersantai. Tak perlu kita laju untuk bersantai, macam petang-petang kita jalan makan angin, bawa makcik duduk belakang gitu. Bawa betul tak macam tu? Ini antara model yang paling rare sekali dekat Malaysia ni. Kenapa dia Yang ni model ni tahun 50-an. 50-an? Ya, supaya kalau saya buka ni, kalau duduk-duduk nak ni nanti masak. Dia tak boleh duduk dah ni? Boleh, tapi kalau ni orang datang kan, orang duduk kita mak ni kan. Ni ada nilai yang sangat tinggi Ini memang sangat tinggi ni. Apa sejarah apa ni motor Okey, ni? yang ini antara model yang terawal lah antara ni. Kalau tahu sejarah Vespa ni, permulaan dia daripada 1946. Vespa ni daripada enjin kapal terbang dijadikan Vespa sebenarnya. Sejarah asal dia. Kemudiannya? Kemudiannya start tahun 46. Inilah antara model-model terawal lah, antara model-model ni. Douglas. Vespa yang pertama sejarahnya dari tahun 46. Masih kekal sampai sekarang Dan seperti yang abang cakap tadi, sekarang ni lagi menjadi minat golongan muda oleh kerana mungkin telah diubah suai dan juga fashion yang turut serta dengan